Impiannya menjadi seorang juruterbang tidak kesampaian, tetapi itu tidak menghalangnya daripada mencuba terbang dengan cara sendiri. Namanya Larry Walters, seorang lelaki dari Los Angeles, Amerika Syarikat. Sejak kecil dia bercita-cita menjadi juruterbang tentera udara, tetapi impiannya gagal kerana penglihatannya kurang baik. Namun semangatnya untuk terbang tidak padam. Pada usia 33 tahun, dia mencipta satu projek gila yang menarik perhatian ramai. Hanya dengan sebuah kerusi santai lipat dan 42 balon helium, Larry berjaya mencipta mesin terbang bersih sendiri. Awalnya dia hanya merancang untuk terbang setinggi 30 meter, tapi pengiraannya meleset jauh dan kerusi itu akhirnya melayang lebih 4,000 meter, masuk ke dalam ruang udara terkawal berhampiran lapangan terbang. Larry panik. Dia membawa pistol untuk meletupkan beberapa balon bagi turunkan ketinggian kerusi. Akhirnya, kerusi itu pun mula menurun perlahan dan tersangkut pada wayar elektrik, menyebabkan gangguan bekalan elektrik sementara. Meskipun mendarat dengan selamat, tindakannya mendapat kritikan daripada lembaga penerbangan dan dia didenda sebanyak $1,500 kerana melanggar peraturan keselamatan.